Geng, Ida nak bagi tahu ni ada 4 sebab hampa kena beli NX 150 terbaru ni. Layan video ni sampai habis. Tapi sebelum tu Ida nak minta tolong hampa like, follow, share video ni dulu tau. Sebab yang pertama, of course lah harga dia RM6,688 je. Memang padu W Motor boleh bagi harga RM6,688. Yang paling penting, harga murah, dapat macam-macam features. Sebab yang kedua, untuk abang yang malas isi minyak, motor ni lah yang paling sesuai. Bukan apa, sebab fuel tank capacity main 15 liter. Kalau setakat kerja dekat-dekat ni, 2 minggu baru isi minyak. Motor dah lah murah, poket pun jimat. Sebab yang ketiga, walaupun motor murah, motor boleh tahan function juga. Tengok dekat bahagian bawah seat ni, walaupun motor kecil tapi kapasiti dia luas. W Motor pun bagi smart key, tapi jangan risau ada kunci spare. Dekat depan ni ada 2 poket, dekat dalam tu siap ada USB port lagi geng. Tengoklah seat dia yang selesa ni. Kalau hampa nak buat long distance pun tak ada masalah, siap ada heatrest lagi. Lagipun hampa perasan tau, kalau seat macam ni selalunya motor mahal-mahal je dapat. Sebab yang terakhir, hampa jangan ingat motor murah tak selamat tau. Of course lah, ciri keselamatan semua ada. Mic dengan double disc brake depan belakang, siap ada 2 channel ABS dengan TCS. TCS pun boleh on off, button dia ada dekat depan ni. Selain tu brake lever pun adjustable, ada hazard dan juga projector light. Lampu pun W Motor bagi depan belakang semuanya fully LED. Motor pun ringan, tak tinggi mana, senang je nak handle. So lagi selamat lah. Abang akak nak dapatkan NX 150S ni, tekan je beg biru dekat bawah tu tau. Cukup tak 4 sebab ke nak lebih?